kita. Kesenian Masjid Hajatul Mina Hamidi yang terletak di Bagan Datuk Perak terkenal sebagai masjid terapung yang unik. Tidak seperti masjid terapung yang lain di negeri Perak, masjid ini menggabungkan elemen moden dan tradisional. Apa masjid terapung yang lain di negeri Perak? Aha, Masjid Al-Bad Pulau Pangkor dan Masjid Telaga Nanas Air Tawar. Betul-betul. Kata orang, tak payahlah kata-kata orang kan? Jom bersama saya, Naziha, dan saya Aufa menjelajah seni bina Masjid Hajatul Mina Hamidi. Jom. Seni kaligrafi Islam pada setiap ruang masjid bukan sekadar elemen hiasan, tapi ia membawa makna spiritual, sejarah dan estetika yang sangat mendalam. Wah, terpukau saya Ziha. Setiap ukiran seni diukir dengan teliti dan menciptakan keindahan yang memukau. Jom. Kaligrafi hot antara jenis seni kraf di masjid. Penulisan ayat suci Al-Quran dan kalimah Allah dalam pelbagai gaya dan dihias indah sering dijumpai pada mihrab, kubah dan dinding. Selain itu, ia juga merangkumi ukiran kayu yang rumit pada mimbar dan elemen-elemen lain. Penggunaan mozaik dan jubin berwarna-warni juga memperindahkan ruang dalaman dan luaran masjid. Megah berdiri, kubah menjulang, hiasan dinding penuh berseni. Hati tenang, lenyaplah walang, damai terasa di dalam ini. Terpandang pula kita je. Dalam konteks sejarah, rekaan bentuk mimbar di Malaysia dipengaruhi oleh tradisi alam Melayu dan unsur sebelum Islam. Corak geometri dan Arabik pula ialah jenis hiasan berdasarkan corak geometri dan tumbuhan yang tidak bersambung, turut membantu mengisi ruang dan menambahkan keindahan visual. Terdapat juga khat diwani yang merujuk pada khat atau gaya skrip seni kaligrafi Islam yang melengkung dan dicipta pada zaman awal Uthmaniyah. Penggunaan mozaik dan jubin berwarna-warni untuk menghiasi dinding dan lantai memberikan corak dan warna yang menarik. Seni kraf masjid di Malaysia juga menunjukkan pengaruh daripada tradisi alam Melayu, di mana elemen-elemen seni kraf dan ukiran kayu banyak digunakan. Jika kita sama teliti, kubah dan menara masjid turut diberi sentuhan tersendiri. Seni bina yang menampilkan elemen kraf yang menarik seringkali dihiasi dengan corak yang indah dan seni kaligrafi. Setiap ukiran, setiap huruf yang dihasilkan mencerminkan kebesaran Allah dan keindahan seni Islam yang abadi. Ziha, kata orang jangan ditenung lama-lama, nanti tembus dinding. Cuba awak tengok, cantik kan kaligrafi ni? Betul, kata orang, kaligrafi yang cantik melambangkan perasaan dan jiwa. Ada sahabat dengan kata orang.